Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam masa beberapa minit kita akan melawat dan menziarahi mushaf di mana Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dikatakan dibunuh ketika sedang baca Al-Quran dan darahnya tumpah di atas satu ayat dalam Al-Quran. Dalam satu dua rujukan yang pernah saya temui, ayat itu berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul basir. Ayat dalam surah wa samiul alim. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Kita lihat, nanti kita akan lihat bersama apakah ayat itu ayat lain, wallahu alam. Tapi dalam satu dua rujukan menyatakan bahawa itulah ayat yang terdapat darah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang tumpah di situ. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan bahawa munculnya fitnah di zaman beliau. Nabi SAW telah mengisyaratkan berlakunya fitnah, dan Nabi SAW sudah bagi tahu sewaktu baginda masih hidup bahawa Sayyidina Utsman bakal mati dibunuh. Suatu Nabi SAW naik atas gunung Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Gunung Uhud bergerak. Maka Nabi SAW bersabda, diamlah engkau wahai gunung Uhud, usbut Uhud, ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tidak ada di atas dirimu ini melainkan seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang bakal mati syahid. Maka oleh kerana Nabi SAW beritahu secara wahyu itu benar, maka apa yang disebutkan itu benar-benar terjadi. Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Utsman mati dibunuh radhiyallahu anhu. Jadi perjalanan ke arah terbunuh itulah yang dihuraikan dalam sejarah. Tetapi sebelum terbunuh, masa hidup, Nabi SAW dah beritahu bagaimana cara matinya Sayyidina Utsman. Bahkan ada riwayat menyatakan sebelum Sayyidina Utsman meninggal pada hari tersebut, beliau berpuasa dan tertidur ketika itu, berjumpa Nabi SAW dalam mimpinya. Rasulullah menyatakan, kalau kamu mau kami hantarkan pertolongan, kalau kamu tak mau kami hantarkan pertolongan, kita bertemu dan berpuasa, engkau berpuasa dengan aku dalam syurga. Dua pilihan Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Utsman, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra ataupun Dalail An-Nubuwah. Sayyidina Utsman memilih yang kedua. Dia ingin mati dalam keadaan berpuasa, dan dia ingin berbuka puasa dalam syurga bersama Nabi SAW. Akhirnya dia mati dibunuh dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi Sayyidina Utsman ini adalah seorang tokoh yang hebat, luar biasa. Beliau adalah khalifah yang ketiga. Beliau juga orang yang telah dijamin syurga daripada 10 orang yang dijamin syurga. Beliau juga orang yang awal-awal memeluk Islam. Bahkan beliau digelar sebagai gelaran Dzun Nurain. Dzun Nurain mana orang yang memiliki dua cahaya, kerana beliau telah berkahwin dengan dua orang anak Nabi SAW. Isteri yang pertama nama Ruqayyah radhiyallahu anha. Masa peperangan Badar, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu sakit, maka Nabi SAW tak membenarkan Sayyidina Utsman menyertai peperangan Badar. Suruh duduk di rumah rawat isterinya. Kerana anak Rasulullah, khidmat kat Rasulullah, para sahabat khidmat kat Rasulullah dalam bentuk sama-sama keluar perang Badar. Sayyidina Utsman khidmat kat Rasulullah dalam bentuk tak keluar perang, tetapi merawat anak kepada Nabi SAW menjadi isterinya. Balik pada perang Badar, sahabat gembira kerana berjaya dalam perang Badar.
Tetapi kegembiraan itu seketika apabila Nabi SAW sampai di Madinah, dapat berita Sayyidah Ruqayyah sudah meninggal dan telah dikebumikan. Maka Nabi SAW pergi ke atas kubur Sayyidah Ruqayyah, salat di sana. Jadi Sayyidina Osman walaupun tak pergi perang Badar, tapi diberikan saham ataupun diberikan sebahagian daripada hasil lampasan perang kepada Sayyidina Osman, dianggap seperti orang yang menyertai peperangan Badar. Walaupun dia tak sertai, tapi dia tak sertai itu kerana Rasulullah tak bagi dan kerana sebab tertentu, maka dia niat nak pergi. Maka apabila menang, dia salah seorang yang dianggap salah seorang daripada tentera Badar. Lalu diberikan habuan kepadanya kerana dia tak pergi, tetapi dia tak pergi kerana mentaati Allah dan Rasul. Setelah kematian Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Osman berkahwin pula dengan anak yang kedua, iaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga mati, meninggal. Anak Nabi SAW semua wafat ketika baginda masih hidup, melainkan seorang sahaja yang wafat setelah baginda hidup, setelah baginda wafat, iaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Anak Rasulullah yang 7 orang yang kita hafal, lelaki, perempuan, semua mati, meninggal, wafat ketika baginda masih hidup. Yang wafat kemudian iaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu pun dikatakan bahawa Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi tak lama. Satu masa Nabi SAW duduk dengan Sayyidah Fatimah, dengan Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW berbisik di telinga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah menangis. Rasulullah SAW bisik kali kedua, Sayyidah Fatimah senyum dan ketawa dan gembira. Bila Rasulullah pergi, Sayyidah Aisyah tanya, apa yang Rasulullah bisik kepada engkau sehingga engkau menangis dan ketawa dalam masa yang singkat? Engkau menangis dan sedih dan gembira dalam masa yang singkat. Dia jawab, saya tidak akan membuka rahsia Rasulullah SAW. Dia tak mau bagi tahu apa yang dibisikkan itu. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah tanya lagi radhiyallahu anha. Maka dia pun jawab. Bisikan yang pertama, Rasulullah beritahu dia sudah tidak lama hidup di dunia, dia akan wafat. Maka aku pun menangis kerana Rasulullah dah nak wafat, aku dah nak berpisah dengan ayah aku. Bisikan yang kedua, Rasulullah kata orang yang paling awal menyusuli Rasulullah selepas wafat di antara kalangan keluarga Rasulullah ialah Sayyidah Fatimah. Maka aku gembira kerana aku pun nak mati dekat dengan Rasulullah, dekat dengan masa Rasulullah. Rasulullah wafat, tak lama aku nak wafat, nak ikut Rasulullah dah. Jadi dalam masa yang sama, menangis dan gembira berlaku Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bila berkahwin dengan Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu anha, Ummu Kulsum pula meninggal. Nabi SAW beritahu kalau ada anak yang lain, dia akan mengahwinkan dengan Osman lagi. Betapa kasihnya Nabi SAW kepada Sayyidina Osman, sehingga diberikan 2 orang anak dan sudah tidak ada anak yang lain. Maka Sayyidina Osman selepas itu berkahwin dengan perempuan yang lain. Sayyidina Osman ni ibunya bernama Arwah. Dia seorang yang berhijrah 2 kali ke Habasyah. Beliau seorang dipercayai, dikasihi, dimuliakan kerana beliau seorang yang pemalu, beliau seorang yang memuliakan, yang mulia akhlaknya, yang bagus pergaulannya, dan dia seorang yang amat pemurah. Kalau kita baca sejarah peperangan Tabuk, penderma yang paling besar, dermaannya yang paling banyak ialah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. 1/3 daripada keperluan tentera Tabuk, Jaisul Usrah, adalah sumbangan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia sumbang 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. 1000 binatang untuk dibawa ke Tabuk, sumbangan Nabi, sumbangan Sayyidina Osman. Kalau seekor unta 10,000, berarti jutaan ringgit kalau zaman sekarang. Yang disumbang oleh Sayyidina Osman dalam Ghazwatul Tabuk ataupun Jaisul Usrah.
Dan beliau juga yang telah menyumbangkan Bi'rul Rumah. Bila sahabat sampai di Madinah, air tak ada, air lain tak elok, air telaga rumah ni elok. Tetapi bila nak pergi minum, nak pergi ambil air untuk minum, dikenakan bayaran oleh Yahudi pada masa itu. Yahudi satu qirbah, satu mud, satu bekas air, satu cupak kena bagi gandum. Dia kenakan bayaran. Lalu Nabi SAW menawarkan siapa yang nak beli perigi ini untuk diwakafkan kepada umat Islam, para sahabat. Sayyidina Uthman menawarkan, minta Yahudi tak mau jual. Akhirnya dah tak mau jual, bagi separuh-separuh. Jual untuk guna sari, Yahudi guna sari, pemilik dia guna sari. Maka hari Sayyidina Uthman satu hari Yahudi itu. Akhirnya pada hari Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman bagi peri, pergi ambil air peri. Hari kedua dia kenakan bayaran, tak ada siapa nak beli. Akhirnya dia rasa rugi, dan Sayyidina Uthman minta last kali dia lelong kat Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ambil bayar semua dan diwakafkan kepada umat Islam. Bi'rul Rumah. Begitu juga kisah Bai'atul Ridwan pada hari perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Uthman dihantar untuk masuk ke Mekah, berdialog dengan orang Mekah. Bila lambat pulang disebabkan ditahan oleh orang Mekah, sehingga tersebar berita Sayyidina Uthman sudah dibunuh, maka Nabi SAW ajak para sahabat buat perjanjian di Hudaybiyah, nama dia perjanjian Bai'atul Ridwan, untuk menuntut bela di atas apa yang dikatakan berlaku oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan dia juga yang mewujudkan tentera laut. Tentera laut mula-mula untuk membela Islam. Beliau juga ahli syura, dan beliau memerintah selama 12 tahun. Beliau juga yang memperbesarkan Masjidin Nabawi. Beliau juga yang membuka dan membesarkan negara Islam, Armenia, Khurasan, zaman ini juga Sajistan, Afrika. Dan beliau juga yang menghimpunkan Al-Quran dalam satu bacaan, dalam satu tulisan. Karena zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Mushaf dihantar satu naskah ke satu negara, 6 naskah 6 negara dalam berbagai bacaan, disebabkan umat Islam pada masa itu sudah sampai ke generasi yang berikutnya, dan ada orang-orang yang bermeluk Islam dan daripada negara-negara luar, menyebabkan bacaan yang berbeza. Kerana Quran ini ada banyak qiraat, ada baca wadduha, ada baca wadduhi, macam-macam qiraat. Jadi oleh kerana banyaknya orang bermusuh Islam, akhirnya mereka mempunyai bacaan yang berbeza bagi untuk mengelakkan daripada terus berbeza, disebabkan ada yang baru masuk yang tidak mempunyai lahjah tersendiri ataupun pelek tersendiri. Maka Sayyidina Uthman pergi jumpa Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, minta satu Quran, lalu mengarahkan sahabat-sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran untuk menulis satu Al-Quran sahaja. Dan maka mulai hari itu dinamakan Mushaf Uthmani, mushaf yang diperintahkan oleh Sayyidina Uthman untuk ditulis. Kalau rasa berselisih, maka gunalah bahasa Quraisy, kerana bahasa Quraisy bahasa yang paling fasih. Menurut walaupun Quran itu pelbagai sampai hari ini ada, cuma jarang diketahui oleh manusia. Di Mesir ada Quran yang banyak dan macam-macam Quran. Kita di Malaysia dan kebanyakan negara membaca dengan Quran Hafs, dan tulisan mushaf yang digunakan dinamakan Mushaf Uthmani. Jadi Sayyidina Uthman ni seorang yang amat berjasa kepada Islam, seorang yang memberikan sumbangan yang luar biasa kepada Islam. Masa dia bagi begitu banyak harta dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW menyatakan tidak mudarat Uthman apa yang dilakukan selepas ini. Uthman daripada ahli syurga. Walaupun begitu,
apabila zaman sudah maju dan fitnah akan bermula, ada juga kitab menyatakan cincin Nabi SAW apabila berada di tangan Nabi SAW yang ditulis Muhammad Rasulullah, bila Rasulullah wafat berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar, kemudian berpindah kepada Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman, cincin itu terjatuh dalam telaga, dalam perigi di hadapan Masjid Quba. Maka diupah dan maka disuruh para sahabat membuang air dan menggali dan masuk cari sampai terakhir, tak dijumpai, hilang terus cincin tu. Maka dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah menyatakan bahawa hilangnya cincin Nabi SAW itu adalah tanda bermulanya fitnah. Adanya cincin selamat daripada fitnah. Maka ada ulama menyebut cincin yang dipakai kadang-kadang ada manfaat tertentu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang sebaliknya. Itu disebutkan dalam Syarah Syama'il. Karena cincin Rasulullah masih ada, fitnah tidak wujud. Bila terjatuh dan hilang, dicari tak jumpa, bermulalah fitnah yang terjadi di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Sayyidina Utsman naik jadi khalifah, ada 3 golongan manusia yang muncul. Golongan yang pertama, golongan Majusi dan Yahudi yang memeluk Islam. Tetapi mereka bukan benar-benar memeluk Islam. Mereka adalah golongan munafiqin yang berpura-pura memeluk Islam dengan niat untuk menghancurkan Islam. Kalau ikut versi Ahli Sunnah wal Jamaah, Abdullah bin Sabah adalah penggerak fitnah untuk membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Golongan yang baru masuk Islam tetapi berlakon sebagai Islam, tapi dalam masa yang sama mereka membuat perancangan dan fitnah untuk mencari jalan bagi terjadinya pembunuhan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Golongan yang kedua, golongan qari Al-Quran dan ahli-ahli ibadah yang menonjol dalam masyarakat, tetapi mereka bukan ahli hukum, mereka bukan orang alim. Mereka diangkat oleh masyarakat dengan sebab popular mereka, ibadat banyak, cakap pandai, baca Quran banyak. Mereka hanya abid, bukan faqih, bukan faqih. Mereka adalah ahli ibadah, qari yang pandai baca Quran tapi tak faham Quran. Mereka ahli ibadah tetapi tak ada ilmu. Inilah digunakan oleh golongan pertama untuk ditonjolkan kempen supaya membenci Sayyidina Utsman. Dengan popular mereka bersatu, terpengaruh dengan golongan pertama, akhirnya itu punca yang kedua, golongan yang kedua. Supaya kita tahu zaman sekarang pun jangan kita hanya melihat, oh dia ni popular ni, followers banyak, dia ni ibadat banyak, dia ni Quran dia ingat, belum cukup. Kena faham, kena hati mengetahui hukum hakam supaya tidak terlibat dengan apa yang telah terlibat di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, Al-A'rab, orang-orang Arab Badawi, golongan yang baru memeluk Islam, yang menyalahkan Sayyidina Utsman apabila Sayyidina Utsman memberi gaji tidak sama terhadap pekerjanya. Sedangkan yang bagi gaji tidak sama itu bermula dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan ijtihad Sayyidina Umar. Kenapa tak sama? Kerana Sayyidina Umar memberikan gaji yang lebih kepada tentera Badar. Kerana tentera Badar telah berjasa kepada Islam yang lebih daripada orang lain. Gaji orang lain yang tak masuk perang Badar kurang sikit, yang lain kurang sikit, jadi gaji berbeza. Mereka ni baru masuk Islam, mereka minta gaji bagi sama. Sayyidina Utsman bagi tak sama, ni satu dosa ni, satu maksiat menurut pandangan mereka. Maka mereka menganggap perselisihan dalam perkara furu' pun, perkara cabang pun dianggap sebagai dosa. Dan punca juga perpecahan yang berlaku kerana mereka memperbesarkan perselisihan dalam perkara cabang. Perkara kecil, perkara cabang, perkara fiqh, mereka perbesarkan. Mereka kata hak bercanggah dengan ni, pendapat kedua ni sesat dan salah,
pendapat pertama yang betul. Jangan sampai perkara yang sama berlaku kepada kita. Benda selisih kecil antara fuqaha, antara ulama, kita anggap ini perselisihan yang membawa rahmat, bukan membawa kepada yang saya betul, yang kamu bid'ah dan salah dan sesat. Maka akhirnya berlakulah gerakan untuk membunuh beliau. Para sahabat yang besar semua nak bela Sayyidina Osman, dan disebarkan fitnah juga. Antara punca juga zaman itu terlalu disebar, ditulis surat yang mereka reka sendiri daripada kata Sayyidina Osman yang tulis. Isi kandungan itu suruh memerangi orang-orang yang menentang beliau. Padahal dia tak tulis pun, mereka buat dan sebarkan fitnah sebanyak-banyaknya. Jadi fitnah dan pembohongan yang berlaku, mereka tak Sayyidina Osman tak kata, mereka kata Sayyidina Osman kata. Sayyidina Osman tak tulis, mereka kata Sayyidina Osman dah tulis. Jadi direka ayat-ayat yang menimbulkan kebencian kepada Sayyidina Osman oleh musuh-musuh beliau, sehingga kan sebahagian terpengaruh dengan fitnah yang tersebar itu. Dan kita dah sampai, maka last kali dikepung dan dibunuhlah Sayyidina Osman, dan darahnya tertumpah di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah di dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan lihat ayat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.